bacaan dalam solat tu mungkin bapak aku sikit-sikit. Okey. Aku kena belajar sendiri by heart lah, belajar kat sekolah semua benda kan. So ya aku sekolah rendah agama for sampai umur 11 tahun. Lepas tu aku pindah kat sekolah kemassaan biasa. Okey. Sebab penerimaan tu tak berapa sangat lah kat sana. Okey, faham. Bukan aku tak bagus in akademik kat situ, cuma Penerimaan. Dan aku rasa daripada panjang-panjang cerita, aku rasa mak aku pun ambil keputusan yang sangat bagus untuk hantar aku Menukarkan sekolah rendah biasalah kot, yang boleh menerima anak-anak mualaf. Faham? Kira menerima semualah. Sebab sebab aku masa sekolah dia ada perbezaan layanan tu lah. Sebab aku bila bapak kau mualaf, dia ada skeptikal macam aku pernah aku cerita lah. Dia benda ni kalau kau tanya aku daripada sekolah macam mana, aku cerita kat kau, benda paling sedih aku pernah rasa adalah bila aku tak tahu, rupanya kau tahu solat Zuhur kan tak perlu nak bersuara kuat semua. Masa tu umur aku 8 tahun 9 tahun macam tu lah. Aku jadi imam. So dia suruh jadi imam, aku tak pandai apa-apa. Aku biasa solat semua untuk latihan lah, untuk latihan. Bukanlah, memang solat Zuhur masa tu. So aku aku baca Al-Fatihah tu kuat kan. So orang gelak-gelak satu sejak tu aku fobia nak solat lah. Sejak tu aku fobia nak solat.